Day 4 Kyoto to Nagoya. Ada dinosaur ni berpakaian style. Bye bye. Ni guys, hari ni hari keempat kita dah check out daripada Hana Hotel. Kita orang nak naik Shinkansen pergi ke Nagoya. Keadaan ramai kat sini. London City Panama 1 and 2. 1 2. Dah sampai dekat Nagoya. Oh, ramai ya. Nice. Ramai gila kat situ. Penuh orang. Nice. Tengah tunggu 2 orang lagi. Dia masih tersekat di situ. So, kita orang di Bandar Nagoya. So, kita akan jalan-jalan lah kat sini. Sejuk juga. Ingatkan ada beza lah juga. Tapi rasa macam sama sejuk je. Tapi sebab ada berangin kot. So, kita drop luggage sebab check in lambat lagi. Sejuk. Ika okey ke tu? Kita ikut leader kita di depan. Nice lah. Best. So, aku bawa korang jalan-jalan dekat Nagoya ni. Tadi on the way dari Shinkansen tu penuh snow. Tapi ingat ada snow lah sini. Tapi tak ada. Tapi tak apa. Tadi sejuk. Bayar in Nagoya Shinkansen Gochi. Masuk tu ada Family Mart. Senang. Family Mart. Masuk je. Ada tempat check in. Check in belah sini. Waiting area. Dia bagi ni semua. Ada kopi, ada bagi macam-macam lah amenities. Ni kita orang letak dulu beg kat dalam sebab nak tunggu waktu check in lambat lagi. Microwave ada. Ada washing machine. Ni wash and dry tak silap. So very nice. Ni price dia. Not bad. Lepas tu, vending machine ada, toilet kat sini. Nice. Hai. Apa ni? Wow, dah keluar dari train tadi penuh. Kedai makan, macam-macam makanan. Wow. Nice. Nagoya Castle punya tiket 500 yen. Wow, sangat cantik guys. Daripada kumpul. Oh, free guide volunteer. It was my car. Kita ada free tour guide. Nama dia Seiji. Eight guys. Free aja. Bila kita tahu pasal history kat sini, Nagoya Castle. Kuala Lumpur, no. Yes, Kuala Lumpur. Have you been to Malaysia before? No. I've been to Thailand many times. Tokugawa Ieyasu, 12. This heavy chest guy,
is Tokugawa Ieyasu. Oh. When he decided to build this castle, he had an enemy, powerful clan in Osaka. He felt it was necessary to ward off any forces from Osaka with this castle. Ah. But this castle was destroyed in the air raid of Second World War in 1945. And also a stone constructor. This statue shows us his 11. Oh. but as a result, only 3/4 people. Ni main gate dia. Okay. Tadi dia cerita dulu ni bukan ada sungai ke apa ke air, dia biar dry. Ni tempat dia letak makanan, weapon semua kat sini. Lepas tu dia macam guard lah jaga sini. So this one memang kering. Dia kata supaya senang untuk kalau ninja ke apa ke, musuh ke lalu, so senang dia tembak dari atas. So kalau ada air susah nak track, ada orang nak ikut mana. So that's smart juga, dia kena bagi kering this one. Itu one of the 3 original gate, maknanya memang tak pernah roboh ke apa. Memang yang ni dia kata. Gate tu tada, dia kata ni foto spot cantik nak ambil. Nampak main castle kat sana. So nice. Dia kata ni dibina balik tapi tak ada guna paku ke apa. So sangat wow. Cantik. Ni dia kata macam arrow dia bina. Cantik besar tau. Belakang sana. And the main tower was rebuilt. は前田慶次様。岸田外地、足軽人が答えは発表でございます。 Macam mana anjing ni? Ada show pula kat sana. Samurai apa pula. Kita tengok anjing ni. Comel. So dia bagi tempat locker untuk letak kasut sebagai pakai ini. Okay. Masuk dalam. Wah, cantik. Cantik ni. Boleh ambil gambar tapi tak boleh flash. Wah. Betul-betul zaman dulu punya style. Wow. Fuyo. Cantik ya. Macam zaman dulu tu. Wow. Style dia. You guys are now standing before picture, alcove and Sangam shelves. Oh ni apa ni nama. Kat tadi kalau korang tengok nampak tu ada harimau dengan leopard. Dia orang ingat leopard ni betina, harimau ni jantan. Dia ingat the same family. Sebab dulu Japan dia tak ada harimau tau. So paling dekat is China. So dia just buat hipotesis sendirilah. So jadi kelakar lah sebab era yang orang kata dibawa sampai sepanjang zaman. Tapi Sangam shelves built in this and ornate sliding door. ni bilik official lah. Kalau meeting dia orang meeting kat sini. Decorating a layout upper floor Wow. and ornate visitors. Subordinate sitting here with a Setiap bilik ada lain-lain design. Nampak atas ni pun lain tau atap dia. Ni official meeting dia buat kat sini. Tapi cantik gila. permit them. Ni dia kata bilik untuk orang yang level-level bawah macam tu. Boleh nampak lah. Pintu dia biasa je. Lepas tu dia kata boleh smoke. Boleh smoke kat sini lah. Dia relax kat sini. Ni tempat masak-masak, makan-makan. Pak straight je tembus bilik Shogun tadi. Ni close up Nagaya Castle. Ni main dia. Wow. Can go inside?
Kita nak pergi makan. Ada halal punya tempat makan. Style dia macam makan kat luar macam ni. Kita order ni tempura udon. Makan-makan semua. Makan. 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 Makan everybody. Yang penting kawasan ni best. Tengok ni. Wah, cantik-cantik. And sejuk. Sangat sejuk. Wah, udon dia macam pami. Pami ya. Betul ada kau ada ni. So guys, so malam-malam ni tadi ingat nak singgah pergi Family Mart je tepi hotel tu. Lepas tu macam dia telur takoyaki. Dah lah pakai baju tidur. Baju tidur jalan-jalan. Ingat pakai slipper hotel lah tadi. Lepas tu macam tak lah. Pakailah kasut ala kadar je lah. Best, malam-malam sejuk. Sekejap tak apa. Kalau lama-lama mati kesejukan ni. Day 5 in Nagoya. Morning. Day 5. Kita on the way nak ke Shirakawa-go. Paling fashionista hari ni Fika lah kot. Dia kata my fashion is my personal life lah. Dan nak senyum tak boleh, pedih bibir. Tak pakai tu lagi, apa dah? Lip balm. Tadi kat sana pakai. Ada orang tu tak ada glove lah. Bahaya ni. Aina tak bawa, tak ada glove. Tak apa, ada apa? Warmer. Best hari ni, pagi-pagi ni tak ada orang. Kosong lah. Sekarang kosong. Estimate kat Shirakawa-go nanti negatif 4. Dia. Untuk naik ke atas. Sejuk je. InsyaAllah. InsyaAllah Tahan lah. InsyaAllah. Kalau tak tahan tu kita dapat Tuhan. Oh, dia main Tuhan pula. Tak ada senyum. Dia pakai lip balm dulu. Bye. Ada beli tiket dekat Club. So ni day trip nak pergi apa? Shirakawa-go and Takayama. So kat stesen Nagoya. So stay je kat tower ni. Dia tunggu kat sini. Easy go punya ni. Really easy lah. Not very easy. Dia kata tadi jumpa dia ni. Dia suruh tanyalah nak ikut dia ni ke dia ni. So dia suruh ikut dia. Okay, macam tu lah. So kita akan naik bus pergi sana. Day trip. Lepas tu balik semula ke sini. So okay lah. Kita punya hotel pun dekat juga daripada stesen ni. Muka-muka ready nak hadap snow. Ke bus kita. Ni tim-tim kita orang satu bus. Dia macam school trip dah. Tadi dia panggil seorang punya nama. Number 1. So dia angkat tangan. Kita number 4. Nombor yang tak bagus. So kita akan pergi ke bus kita orang. So follow je lah tour guide tu. Kita akan naik bus ni. And for your safety, so may I change the itinerary? We go the Shirakawa-go firstly, then go to Takayama City. It's okay? Okay. The same time, 2 hours, okay? So we go Shirakawa-go first, then to Shirakawa-go maybe, if no traffic jam, maybe 2.5 hours. We will stop at service area one time. So if you don't have your breakfast, you can buy your breakfast over there. Some notice, firstly, please fasten your seat belt. And you can use the empty seat. And to the any question, you can ask me. My name is Dong, okay? So please don't eat ice cream on the bus, okay? Thank you. Okay. Snowfall dia soft je. Dia sejuk tapi tak kebas lah tangan, faham tak? Tak kebas sangat. Kan? Dila okey ke? Tak pakai glove okey kan? Sejuk?
Tak pergi tandas ke korang ni? Jadi Kang sebab jauh lagi asal ni? Rasanya 9.35. Tapi 9.30 naik dah lah. Takutkan dia orang gerak cepat pula. Nanti aku tunjuk kat Syirah kawan aku yang terkhemah. Rasa dia orang sana lagi tebal lah snow. Lagi cantik lah ni lah. Snowfall cantik je. Ni bas-bas yang akan pergi kat sana. Nice. Cantik lah. Lagi tandas kan? Dah pergi dah tadi? Kita dah sampai dekat Gujo Hachiman. Kita dah sampai Gujo Hachiman. Bad news, tadi dia kata nak pergi Syirah kawan aku, tapi tak dapat pergi. Tapi tak apa. Sini cantik juga. Yang penting snow ni nampak. Yang penting heavy snow. Ikutlah macam mana pun. Ni dia kata ada castle, satu castle lah kena pergi. Nanti kita pergi sana nak ambil gambar kat sana. Sini ada macam-macam, ada tempat restoran semua. Surprisingly tak sejuk. Dia sejuk tapi dia sejuk boleh tahan nampak. Mungkin sebab tak berangin. Memang nice lah. Snow pun masih turun lagi. Dia orang semua kat belakang. Jom lah aku tunjuk. Tengok. Heavy snow je. Sebaiklah iPhone ni tahan air lah. So okey lah. Heavy snow. Cantik lah. Teringat cerita apa ya, Winter Sonata tu, cerita Korea drama tu. Wah, tengok tu, cantik. Cantik. Siapa nak main snow ni? Siapa nak main snow tadi tu? Nak baling-baling snow tadi? Siapa tadi? Dek pergi main snow, baling snow. You pegang snow tu. Aku asal tu. Tada. I'm surprised this shoe. Dia tak cik. Fika. Tu, Tima belum lagi. Tima. Balik kat Tima. Dia encourage banyak. Tak lah. Tanya Dila siapa paling banyak, bukan aku lah. Pergaduhan dah berlaku. Cantik tau, nampak tu. Wah. Cantik. What? Kejap aku. Tengok dia. Wah, cantik gila. Cantik. Sebab tadi main bukit. Cantik. Matahari macam bulan dah. Ya tu. Sebab tu tak nak keluar. Ada ni lah. Ada playground nak jom. Nak main taman? Oh. Cantik. Apa dia? Lepas dah gumpal-gumpal sejuk. Sejuk. Tenang. Itu apa tu? Tunggu dia. Wih. Jatuh. Pokok. Jatuh. Pokok yang tu. Oh, hati-hati nanti jatuh kat kepala. Tak apa, kat kepala pun tak apa. Jangan jerit. Jangan, itu gemuk ke hidung ni. Garang. Ada juga yang aku yang marah dia pula. Drama. Dia dah start drama awal kan. Sangat cantik. Orang bawa payung, kita langgar je main snow. Dalam movie. Wow. Jom, seronok. Tak apa. Payung siapa ni? Rembat kan? Tiba rembat kan? Orang.
dekat Gojo City. Goju City. Gojo pula dah. Goju City. Goju City. Ya, dia tulis tadi. Welcome to Goju City. Lepas tu orang tu kata Gojo City. Mana tahu orang tu cakap tadi. No. Oh lah, merah lah berperasan. Snow. Eden, ada duck. Duck. Wah. 詳しくは長良川鉄道にお問い合わせください。繰り返します。視聴講室企画課から Makan-makan comel anjing ni. Tu ada duduk makan. Dia nak makan tu. Tengok, nanti tuan dia suruh duduk. Ni kita macam ada food truck macam ni lah. Food truck. Mana anjing ni? Ni apa benda ni? Yakisoba. Udang punya. Ada order yang ni, matcha cream shake. Try. Ni kafe dia. Dia tengah buat. Keadaan kafe. Luar ni best juga, macam-macam ada. Sekejap. Sini sepanjang ni ada kafe. Satu. Kafe dia. Ni air jadian ni. Oh sedap. Matcha cookie. Ni tuan beratur yang ni kat ban. Tak tahu apa diorang semua makan ni. Apa bantan ni? Try sedap ke tak? Aku ada ni coklat. Dia ada banana. Ada normal punya caramel, matcha. Ni aku try order 4 lah. Ada 4 roti aku ambil. So nak try apa ni? Nampak sedap. So aku try caramel dulu. Tak. Coklat pula. Coklat. Macam sedap. Ya. Sedap. Sedap. Tak ada yang tak manis sangat. So memang sedap. Sedap. Tak mungkin makan time set sejuk lah. Mungkin sedap lah. Day 6 in Nagoya. Ni day 6. Kita orang dekat Oasis 21. Ada apa kat bawah ni? Dia kata ada mall bawah ni. Oh. Banyak tempat makan bawah ni. Kita boleh naik kalau siapa nak pergi ambil gambar. Wah. Kat Oasis 21 bus terminal ni ada ni Harry Potter. Jom tengok. Wah. Guardian Leviosa. Style. Wah, dia ada wand dia, cantiknya. Mahal dia. Satu wand 7,500. Wand dia. Lampu.
kat big camera. So literally one of the biggest punya electronic punya seller lah kat Japan ni. Nampak besar. Sini total ada 6 tingkat rasanya. Saya tahu. Tengok sikit. Aku dari atas tadi. Dari tingkat 6 turun sampai tingkat bawah. Ada macam-macam lah. Banyak jenis. Harga ada yang murah, ada yang mahal. Ni random je jalan ni. Kita tengok. Speaker ke apa, semua ada jual kat sini. Casing. Literally macam kat Loyat lah. Macam tu kot rasanya. Best kat sini sebab dah ada pasport free. Apa panggil? Tak tahulah, yang tunjuk pasport tu nanti dapat diskaun. Thank you for watching. See you in part 3.